Selamat datang ke Kenduri Kahwin Melo dan juga Syami. Memang ramai. Sumpah dia cakap dengan aku tadi. Cik B nak salmon skin. Hai, beg kuning tu, beg kuning. Banyak dekat depan rumah dia ni. Terima kasih kepada semua yang hadir. Selamat datang ke Kenduri Kahwin Melo dan juga Syami. Who said that? You said that. I'm not say that. Seriously, I'm not say that. Apa dia belajar satu lagu ni nak dengar? Okay, teruskan. 3, 4. Sabar kot. Jong jong inai ma ipo raja wali. Jong jong inai ma ipo. Diorang selalu suruh kita nyanyi lagu Jong Jong Inai. Tahu tak Jong Jong Inai tu perlukan energi yang begitu tinggi. Kita perlukan hentakan guys. Ya. Wow. Thank you Zeti. Sumpah tak kena dengan aku kalau buat macam tu. Konten baru habis bila shoot. Saya tak tahu, korang jangan tanya pasal Abang Alifan. Kita dah habis. Kita tengok tak habis post konten debat tu? Ya, aku tengok. Aku macam shock. Oh, thank you Aina. Memang ramai. Terbang bebas di udara. Okay dah. Jovlin, kalau nak sedap-sedap minta PM orang lain Jovlin, jangan masuk live saya, tolong. Saya ada banyak hal lain lagi nak buat. Saya dah boleh, saya tak ada benda nak disedap-sedapkan. Saya sedap makan nasi je korang. Tolonglah Jovlin. Jangan saya block lah Jovlin ni, sebab serabut. Tak malu? Apa benda ni? Tak kerti buat sendiri ke? Sibuk-sibuk ke? Pergi minta dekat orang lain lah. Buat suara ayam. Mak saya marah. Jom mamak PM saya. Block please. Dah block dah. Selamat pagi. Giginya kuning-kuning. Rupanya berupa gosok gigi. Bukannya macam belacan, tapi mandi tak bersih. Bontok gatal, tolong cuci. Next. Kita dah boleh masuk Maharaja Lawak lah kot kan. Aina nak nyanyi tadi. Aina tak habis gerak lagi ke? Aina, be professional. Aina. Mulut ni kan, mulut ni memang pergi dulu daripada otak dia tau. Tak, saya hanya entertain. Kalau korang nak terima, kalau tak nak terima tak apa. Saya faham. Goceng. Asal goceng weh? Bad attitude. Jangan buat sendiri, nanti masuk podcast. Masuk podcast apa korang? Korang tak pergi Azatan Arena ke? Ada apa kat Azatan Arena? Ada orang nak belanja saya tiket Siti Nurhaliza ke? Weh, kalau betul-betul orang bagi macam mana? Risau. Wow, sedapnya tengok. Wow. Thank you for the gift. Weh, korang dah tu jangan bagi banyak-banyak korang. Bagilah, jangan banyak korang. Dah cukup-cukup. Oh, ada tu lah solidarity. Sumut. Oh, sumut. Korang doakan tau semoga warga-warga rakyat Malaysia yang terlibat dengan Sumut Flotilla tu selamat sampai ke Malaysia, okay? Dan selamat juga untuk diorang bagi makanan dekat kita punya saudara mara dekat Palestin. Alright? Amin. Ya, betul, amin. Diorang dah sampai. Diorang dah sampai. Aina nak nyanyi lagu tadi Melo. Aina nak nyanyi lagu apa kau ni cakap? Suruh Aina nyanyi lagu Kanda. Saya ada post cover guys, pergi tengok kejap lagi. Wow. Asal kuning ni tiba-tiba? Weh. Melambangkan otak kita ke? Bukan. Woi. Aina, sampai filter pun hilang. Aina, welcome back Aina. Aina, welcome back. Melo. Weh. Kau ada masa 3 hari. 3 hari untuk apa? Untuk bertunang. Dengan siapa? Aiman. Lelaki pilihan kau. Aku nak Aiman. Bapak kau. Bapak aku? Oi, Aina. Aina, tadi ada orang cakap dengan aku, Aina. Sumpah ada orang cakap dengan aku tadi. Itu bapak kau ke yang cakap tadi? Sorry tahu ya, aku ada split personality. Wow. Rupanya
Selama ni aku dengan lelaki. Kau dah apa-apakan aku, Kaina? Kau ingat kau selamat, Melo? Wow, pantai. Thank you bagi pantai. Weh. Sekejap aku sampaikan. Wih, sakit tu tekak aku. Dia macam kata-kata nak batuk. Weh, tapi sumpah jadi tu suara kau. Aku rasa bahaya lah kalau aku gelak macam ni. Wow, thank you for the love. Thank you Nurul. Aduh, bahasa Arab pula. Kalau alif ha mim dal bunyinya apa? Hamdah. Alif, ha? Alif ha mim dal. Ahmad. Perempuan tadi tu. Ahmad. Betul lah. Ahmad. Well, aku pula orang Arab macam mana? Ana la gaya ullah irga isma ala syar'a sabri. Okay. Oh, Ahmad. Nur Ahmad. Thank you so much, Nur Ahmad. Belum suruh Aina nyanyi lagu AI Team. Aina, dia orang minta kau nyanyi lagu AI Team, Aina. Tak tidur lagi ke? Tengah tidur lah ni korang. Melo tidur jengkik dia, guys. Dah jaga. Dah jaga korang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Cinta. Thank you, Kak. Thank you bagi gift. Thank you, Aribanan bagi gift. Thank you. Saya suka Aina Melo Gopal. Saya suka Aina Melo macam Gopal. Weh, dia cakap kita Gopal, weh. Kita bukan Gopal. Tak apa. Kita Mei. Mei kau mungkin. Dia tarik kau. Tak ada apa? Weh, macam kalau yang kita makan dekat kedai mamak itu. Babe, tomorrow keluar sikit nak? Kerja around 6.60. Oh, 6.60. Then cannot lah. You go back home first lah. Kalau you nak keluar, I terus pergi sana lah. No, Kalau you from your work, you go to studio terus ke? Yeah, should be like that lah. Kalau macam nak jumpa awal, aku gerak lepas 6.30 lah. Because I think I want to buy drink first. Yeah, I know you. It's okay. After I have settled my problem, I go to you lah. Boleh? Wow. Your eyes is moving. I'm confused. You're confused? Later I WhatsApp you, okay? Alright. Okay? Ya tak. Ya wadallah. Ma kulli hammuh zahiyati ya tak. ودلع يا ربي يا tak sampai. It's okay guys. Good try. Oh, my hand very dark It's a very dark. Last day is not dark like that. No, yesterday is very dark. Ya ke? Today I saw like very dark than last day. It's like it's not in the weather. Not in the weather. Oh, my eyelid is splashing. Wow. You have to telan first. Like this. I think you have to wearing eyelash whitening lah. Yeah, it's dark. Me too actually. No, you see mine is like very different person. Wow, I think you have to pakai eyelash. Because I is motorcycle girl. Wow, you join Mal team, right? Wow, Aina Mal. Kau keluarkan lagu keluarkan stiker tu. Lajuku laju. I think I want to hear. Wow, so aesthetic right now. Yo. Lagu AI korang tolonglah jangan suruh kita nyanyi lagu AI Team korang. Dah lah tu AI Team. Jumpa Melu dekat kosmetik cafe. Comel sangat. Comel sangat. Thank you. Saya tak pakai makeup macam tu. Tolong jangan bayarkan muka saya tanpa makeup Nanti orang semua akan judge. Kisah pula aku orang judge aku tu. Girl, someone give me charm. What? Wow, so someone cute. Give me charm. Wow. Fans Melo, please give me charms too.
Aku semua minta-minta tadi. When is your problem? birthday? Actually already passed it. Oh, so sad. Yeah. Stay strong. But you know what? I have a second birthday. Second birthday. You're a butterfly. Yes. I have half. This month out house. Until that half. Apa aku cakap? Half moon. Oh, your nose like open. Kabhi khushi, kabhi gum. Boleh Jonia, boleh Jonia. Daus. Boleh. Honestly, awkward. I like that show. Cik B nak cinnamon skin. Hai, beg kuning tu, beg kuning. Dengar yang tekan beg kuning. Kalau menebang. Kalau menebang. Si pohon jati. Masa dah kena habiskan lagu tu. Papan nyanyi lagu kemarin. Meru. Kau main-main. Weh, tak main-main lah. Forgive me. Sorry korang, saya sayang korang. Siapa terpilih masuk dalam AI? Melo dengan Aina. Who say that? Jangan spoiler awal sangat. Kenapa termenung tu? Lag ke? Oi, nama lag. Mata aku pedih sebab ada kipas. Oh, lamanya. Tapi macam daun-daun kat belakang tu bergerak lah. Sekejap, Alia aku nak terkeluar. 3, 2, 1, go. Kok Rak Nah Okay guys, tak baik buat mata macam tu Nah, it's not good. It's bad attitude Aina. Baru je masuk lag. Oh, sorry guys, tadi lag. Korang dengar lagi tak? Ko? Nah. Lo? Kesian orang tu. Aduh, dah aku block ni, yang lain pula masuk. Tuti, kau nak sedap-sedap apa ni Tuti? Tak, hidup kau tak tenang ke kalau orang tak kaca hidung kau? Tuti? Aina Zapin. Jap ya. Zapin Melayu. Wow, macam merintih sangat tu. Zapin Melayu. Aku dendangkan kepada dirimu. Teng. Kalau menebang Weh, kau cuba kita be normal weh. Macam mana kalau kita be normal? 3, 4. Hai. Okay, kita main game yang kau post tu. Kita main game yang korang, kita nak main game yang otak sama tu. Alright. Ready? Apa benda? Situation tak ada bebas. Situation bebas, kita try dulu Kita orang try dulu. Korang, kita main game tau. Korang support tau. Okay, ready? Ready dah? 1, 2, 3. Token. Second hoodie, alright. Sabar. That's hard. That's hard actually. Token hoodie. Okay. 3. Tak dapat. Susah ni weh.
Sumpah tak dapat. Tapi aku try je lah. Okay. 3, 2, 1. Material. Material pakai. Alright. Material pakai. Alright. Aku tak tahu tapi macam boleh kot. Material pakai. Alright. Okay. 3, 2, 1. Baju. Selesa. Anjas. Selesa baju. Selesa baju. Selesa baju. Selesa baju every day. What? Selesa baju. Alright. Selesa baju. 3, 4. Kemeja. Crop You selesa with your crop top. You sure that? Kan close friend kata Lukman. Who said that? It's me. Yeah, it's you, not your unicorn. So kemeja dan crop top. Okay, kemeja and crop top. What is related with that? Really? It's already done actually. Okay, kita try colour. Kita matchkan colour crop top dan colour kemeja. Okay. Wait, let me think. Alright. 3, 2, 1. Kuning. Wait, it's so bright actually, you know? So bright, kuning weh. Okay, kuning and pink. Kita try satukan colour lagi Kuning and pink. Jadi Alright. Tak, kau jangan campur colour tu. Kita try relate kan kuning dengan pink. Dia jadi colour apa? Okay. 3, 2, 1. Orange. Peach lah. Kuning No. kuning apa ni? Aku kuning kunyit. Terang sangat kuning kunyit. Kuning mustard. Aku expect kuning light pink je. Light kuning. Cik B buatlah paranormal dengan Cik Lan. Saya akan ajak Aina sekali kalau saya buat paranormal. Best ke Cik Lan? Saya tak nak lah. Kau nak buat pampers. Ya juga kan. Salam